Aku nak tanya korang, apa benda yang paling penting untuk tamadun moden hari ini? Minyak, emas, gas dan semua ni salah. Selepas air, benda yang manusia guna paling banyak dekat dunia ni ialah konkrit. Setiap tahun, dunia guna sekitar 25 hingga 30 bilion tan. Itu hampir 3 kali ganda lebih banyak daripada arang batu global. Tapi sekarang ada satu benda yang ramai orang tak sedar. Zaman konkrit mungkin dah sampai ke penghujung fasa boom dia, dan puncanya datang daripada satu negara besar. Konkrit ni tak hidup tanpa satu benda, iaitu simen. Simen ni adalah gam yang pegang semua struktur tu, untuk buat rumah, jambatan, highway, bangunan tinggi. Dan pengeluaran simen global pernah capai sekitar 44 bilion tan pada tahun 2021. Dan ada analisis kata besar kemungkinan dunia tak akan kembali ke paras tu lagi. Sebab apa? Sebab jawapannya adalah sebab China. China menyumbang sekitar separuh atau lebih daripada pengeluaran simen dunia. Selama hampir 30 tahun ni, diorang bina bandar baru macam tak ada penghujung. So pada kemuncaknya sekitar 2014, penggunaan simen China ni mencecah hampir 1.8 tan seorang setahun. Dan kita bandingkan pula lah dengan Amerika Syarikat, cuma 0.25 tan seorang setahun. So bezanya hampir 7 kali ganda lah. Itulah sebabnya China ni jadi enjin utama pasaran global. Tapi sekarang sejak tahun 2020, output simen China ni turun hampir 30%. Dan harga pula jatuh dekat paras terendah dalam sedekat. Kilang pula ada kapasiti lebih 2 kali ganda daripada permintaan sebenar. Dan maknanya apa? Kalau China slow down sikit, ratusan juta tan simen boleh hilang dari pasaran dunia. India, Asia Tenggara, Afrika memang tengah membangun. Tapi tak ada siapa boleh replace skala China dalam masa yang terdekat. Itu bukan lagi slow down yang biasa lah. Itu adalah structural shift. Ini part yang ramai orang tak sedar. Sekarang ni aku nak bagi korang satu fakta yang heavy sikit. Industri simen yang menyumbang ni sekitar hampir 8% daripada pelepasan karbon global. 8%. Lebih besar daripada industri penerbangan dunia. Masalahnya, teknologi nak bersihkan pengeluaran simen ni bergerak perlahan. Jadi cara yang paling cepat untuk kurangkan pelepasan karbon bukan semata-mata teknologi canggih, tapi kita harus gunakan kurang simen. So kurangkan overbuilding, bina lebih efisien. Selama ni kita fikir ekonomi berkembang maksudnya ialah lebih banyak bangunan, lebih tinggi, lebih cepat. Tapi mungkin sekarang dunia dah masuk fasa baru lah kot. Bukan lagi bina sebanyak yang mungkin, tapi binalah dengan lebih bijak. So sekarang aku nak tanya korang, bila China ni berhenti bina secara agresif, adakah itu tanda ekonomi global tengah lemah atau sebenarnya dunia tengah matang? Aizudin Samni, Ideas that Move Malaysia Forward.